Permit sudah mati, pas sudah mati yang macam duduk sini. Apa orang yang mana gua terfaham. Ni berapa ringgit? 5. Tadi dia kata lain harga. Ini berapa ringgit? Mana saya tahu, saya tak tahu. RM5. Tadi saya tanya orang lain harga. Tak, kena letak satu-satu lah. Ini basicnya. Asas. Kena ada harga sini berapa? Ini berapa? Letak kat sini. Orang nampak ataupun dekat sini. Orang mau ambil pun tahu. Ini mau makan pun tak ada harga. Orang sudah komplain banyak. Green tea tak ada harga. Berapa? Mana harga? Harga tak ada. Ali kafe pun tak ada, ini pun tak ada. Tak ada, salah lah. Sekarang, bila salah, kita kena compound. Compound bayar. Kita kena bayar sekarang. SSM. Kita buat pemeriksaan, mendapati kesalahan signboard lain tidak memperhatikan sistem perniagaan lain. So kita kenakan dua compound. Dua compound. Faham tak dia cakap? Siapa in charge? Yalah, ada in charge. Belum tanda tangan? Permit sudah mati, pas sudah mati yang macam duduk sini. Apa orang yang mana gua terfaham. Dia pandai cakap Malaysia tak? Yalah, siapa suruh kerja? Kalau tak ada permit, jangan kerja lah. Hari ini, Alhamdulillah, kami agensi penguasa, kami berada di Greek. Kita mengadakan optejah di Greek ini. Hari ini, Alhamdulillah, bagi pihak KPDN, kita melakukan sebuah terjahan di 4 lokasi dan hasilnya kita mendapat 6 kes. Di bawah Akta Bekalan, Kawalan Bekalan, Akta Kawalan Harga dan Anti Pencucian dan juga Akta Timbalan Sukat. Kita akan pastikan kes-kes mereka ini akan kita ambil tindakan lanjut. Di bawah kesalahan immigration kita dapat 1 kes di bawah 39B peraturan immigration dan subjek dibawa ke pejabat immigration Kelang Hulu untuk siasatan lanjut lah. Okey, bagi pihak kesihatan pula, kami telah mengeluarkan di bawah peraturan makanan 985 di bawah peraturan 11-1-J iaitu di kesalahan pelabelan makanan import. Untuk akta pendaftaran perniagaan, kita telah mendapatkan semakan terhadap 6 remis dan didapati 4 kesalahan telah kita keluarkan untuk compound, 2 untuk kesalahan papan tanda dan juga 2 untuk tidak mempamerkan sijil perniagaan. Kami agensi penguasa, kita akan teruskan penguasaan di seluruh negara ini. InsyaAllah kita akan terus gempur.